Okay, Syarif, penyewa rumah saya dah mengadu kipas dekat rumah dia bunyi ngongek-ngongek. Okay, jom tengok video ni, macam mana bunyi dia. Okay, bunyi agak kuat juga. Okay, saya nak kongsikan cara macam mana nak selesaikan masalah ni. Jom tengok video ni sampai habis. Okay, macam biasa kita kena bertolak daripada rumah. Kita on the way dah ni. Jaraknya dalam 100 km daripada rumah. Okay, barang tukang kita dah ada. Okay, siap untuk menaiki 5 tingkat. Okay, penyewa bagi tahu kipas ni bunyi kuat. Dalam video di share tu memang kuat lah bunyi dia. Tapi bila saya datang ni bunyi tak kuat sangat. Tak apa, kita nak letak minyak dekat kipas ni. Jom saya tunjukkan cara macam mana untuk kita letak minyak dekat dia punya kipas ni. Okay, yang penting tutup dulu kipas. Kita biar dia ni. Dan saya akan ambil tangga untuk ni lah, naik ke atas. Mula sekali kita buka yang atas ni. Ni dah lama dah ni kipas ni. Sudah lebih tak tu. Dah rapuh dah pun ni. Saya nak angkat pelan-pelan. Ni dah. Jadi saya tak payah buka lah, saya tolak je. Saya akan letak grease dekat sini. Okay, saya pakai ni je, beli kat DIY. Kemudian saya nak sembuh bawah ni, penutup bawah ni, kena buka dulu. Okay, untuk buka penutup tu, atas ni ada 2 skru, kepala besar dan kepala kecil. Kita buka kepala kecil. Ini lah. Tak tahu bila saya tekan ni, penutup dia terbuka sikit. Kita buka kepala tu dulu. Ada 3 skru, kita buka 3-3 lah. Okay, 2. Okay, ada satu lagi. Sini. Okay, dah terbuka dah tu. Kita sembuh je lah daripada tepi ni. Okay, nampak betul dah terbuka. Tekan spray dekat bahagian ni lah. Nampak ke? Spray dekat bahagian bawah ni. Macam tu. Okay, rasa banyak lah tadi. Tak apa, kita tambah sikit lagi. Dah lama kan. Okay, cukup dah. Kita pasang balik semua. Jom kita on plug. Kita akan monitor kipas ni lah. Dia berjalan. Kejap. Tengok macam mana dia pergi. Kalau tak ada bunyi kuat, dah ok lah. So, bila kita nak check tu dia tak bunyi lah. Dia bunyi sikit je.
tu abuk-abuk yang pecah tadi. Tunggu dulu dalam mungkin 5 ke 10 minit. A few minutes later. Dah lebih setengah jam, tak ada bunyi langsung. Bunyi bearing tak ada dah. Alhamdulillah selesai. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Jom gerak balik. Kena turun bawah pula. Terima kasih menonton. Kita nak on the way balik dah. Nak menempuh 100 km balik pula. Sebenarnya banyak video YouTube yang saya buat ni, saya belajar dulu dan kemudian saya cuba buat sendiri. Sebab tu kadang-kadang dia macam ada masa dia lancar je, ada masa dia mengalami kesulitan-kesulitan lah. Dan tak semua benda yang saya belajar tu mengalami kesulitan, dan tak semua benda yang saya dah tahu tu tak ada kesulitan. Dia dalam proses dan kita kena enjoy benda ni. InsyaAllah banyak benda yang kita boleh buat sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih menonton.